Memang ketakutan kami adalah pada pembayaran Yuran. yuran tersebut. Jadi semakin tinggi pembayaran, kami pun risau nak sambung belajar. Jadi ada jugalah terfikir rasa takut kalau tak ada bantuan dari JAKWA. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton Sembang Santai at Polisisi, SS at Polisisi. Ini adalah merupakan episod yang ke-6, kalau tak silap saya lah, kita bersiaran. Dan kali ini kita bawakan kepada anda berada di lokasi yang berbeza. Kita berada di Perak ataupun lebih tepat di Tapah, Perak. Kali ini kita akan bersama dengan seorang alumni kita sendiri yang akan membawakan ataupun yang akan bersembang berkenaan bantuan kewangan pendidikan yang diterima oleh beliau sebagai seorang alumni ketika menuntut pengajian di Kolej Komuniti. Baiklah, saya Syamil Khalid akan bersama anda selama 30 minit ini. Juga akan bersama dengan panel kita lah pada hari ini atau pada episod kali ini. Saya tak nak buang masa, kita nak teruskan kepada panel kita yang kita jemput pada hari ini. Lebih istimewanya, kita bersiaran ni adalah daripada pejabat ataupun daripada orang kata tempat kerja beliau sendiri yang sedang bertugas dekat sini. So saya nak serahkan kepada saya dah tahulah, dah kenal dah nama dia sebenarnya. Kita panggil dia Cik Ayu. Tapi sekarang ni kalau kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang dia, kita nak minta Cik Ayu perkenalkan diri dia sedikit. Silakan Cik Ayu. Okey, hai. Nama saya Nur Ayu Anak Perempuan Rudin. Okey. Saya merupakan bekas alumni di Kolej Komuniti Pekan Pahang. Saya merupakan orang asli. Salah satunya ialah dari Suku Kaum Orang Asli Semai. Okey. Okey, jadi saya berasal dari Kampung Renglas, Pos Telanok, yang iaitu di Cameron Pahang. Oh, orang Cameron. Hari-hari rasa sejuk lah dekat rumah. Tak juga, ada kadang-kadang. Kadang-kadang je rasa sejuk. Kebanyakannya panas. Tengah hari panas. Okey, baik. Cik Ayu tadi bagi tahu Cik Ayu pernah belajar dekat Kolej Komuniti Pekan kan? Ya, Selama betul. berapa tahun tu? Selama 2 tahun. 2 tahun dekat sana. Ya, Dalam betul. bidang apa? Saya mengambil dalam bidang sijil pelancongan dan pengembaraan. Oh, pelancongan. So, jadi tour guide ke macam mana sekarang? Sekarang tak ada dah. Okay. Sekarang ni maksudnya bekerja dekat sini lah. So, sekarang ni mungkin boleh ceritakan sikit tempat pekerjaan ni dekat apakah nama tempat ni dan apa yang Cik Ayu buat dekat sini. Bertugas sebagai apa? Okey, dulu saya pernah bekerja di kira macam tour guide jugalah. Dia di sebuah agensi yang berkaitan jual pakej. Tapi sekarang saya bekerja di Pusat Latihan dan Pembangunan Komuniti HRD Corp Perak. Iaitu yang berlokasi di Tapah. Dekat Tapah. Jadi dekat sini jawatan saya adalah sebagai kerani. Namun saya melakukan banyak dan pelbagai jenis bidang pekerjaan lah. Contoh salah satunya dekat sini kami akan adakan latihan percuma kepada komuniti. Kami akan bantu komuniti untuk dapatkan penempatan pekerjaan, pendidikan dan pendidikan ni ada 2 bahagian, iaitu pendidikan pengajian tinggi dan pendidikan dalam macam SLDN macam tu. SLDN? Betul. Short stand for? SLDN ni adalah sistem latihan dual nasional. Oh, okey. Dia macam kursus pendek ke macam mana yang berlangsung dekat sini latihan? Tak ada. Dia kursus SLN ni adalah bawah JPK, iaitu Jabatan Kemahiran Pembangunan. Jadi dia punya fokus adalah dia akan ambil masa juga dalam belajar bertahun-tahun jugalah. Dalam 2 tahun ikut pada tempat yang kita belajar tu. Contohnya kalau di SLDN McDonald, iaitu dalam bidang perkhidmatan makanan, akan ambil masa dalam 1 tahun lebih hingga 2 tahun. Okey, baik. Maksudnya dia membantulah
komuniti untuk Mm-mm. melanjutkan pengajian. Untuk mendapatkan SKM. SKM, Sijil Kemahiran Okey. Malaysia. Betul? Betul. Okey, baik. Tadi belajar dalam bidang pelancongan kan? Ha. Itu memang minat ke? Atau daripada ibu bapa yang bagi cadangan untuk seorang Okey, pengajar? untuk yang ni memang dari minat sendirilah. Okey. Kenapa minat? Sebab dia duduk kat Canberra? First sebab saya orang Cameron, Ha. jadi bila saya keluar ke pekan ataupun bandar, saya selalu tengok pelancong dari Mat Salleh. Ha. Lepas tu saya tengok ada yang pekerjaan dari segi perhotelan, hotel, Hmm. interview jual package. Jadi dari situ saya minatlah. Okey, baik. Hmm. Tadi dah cerita dah kan sikit sebanyak kenaan dengan menyambung pengajian dekat kolej komuniti, kemudian bekerja dekat kalau singkatannya PLPK kan? Betul. PLPK dekat sinilah di Tapah Perak ni. Okey, seterusnya untuk makluman Encik Ayu juga, untuk baru-baru ni kita dah pun temu bual ataupun episod sebelum ni berkenaan dengan bantuan kewangan pendidikan khususnya kepada pelajar orang asli. Daripada pegawai daripada JAKUA Putrajaya lah. Jadi beliau memang dah banyak menceritakan sedikit sebanyak berkaitan bantuan kewangan pendidikan yang disediakan. So memang orang kata teruja lah. Saya teruja sebabnya bantuan tu bukan bantuan yang orang kata sekadar ada je. Tapi bantuan tu sebenarnya memang dia level-level kalau saya dulu kan, saya dulu belajar dekat satu IPT, itu sebenarnya level-level orang terima beasiswa JPA tu. Dia punya amount tu kan, jumlah yang pelajar macam Cik Ayu ataupun pelajar orang asli terima daripada JAKUA tu sendiri kan. Jadi saya rasa memang sangat berbandoi. Saya rasa pelajar orang asli lah khususnya kan dekat Malaysia ni jangan lepaskan peluang. So pihak JAKUA, pihak kerajaan melalui JAKUA, dia dah spend duit tu, maksudnya memang khusus untuk adik-adik daripada kalangan dalam kalangan orang asli untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Baik. So kita nak tanya dekat Cik Ayu, bantuan kewangan pendidikan yang telah bantu dalam perjalanan pendidikan Cik Ayu sendiri, mungkin boleh ceritakan. Okey, saya kenal bantuan keuangan ni bermula daripada selepas tamat sekolah. Saya selepas tamat SPM lah. Selepas dapat result SPM tu, kami pelajar orang asli dijemput untuk menghadiri satu program kecemerlangan pelajar orang asli. Di mana program tersebut kami akan didedahkan dengan berkaitan arah tuju selepas habis belajar. Jadi dari Itu selepas SPM? selepas dapat result SPM semua. Jadi saya salah satu bekas pelajar orang asli yang dapat dapat tawaran join program tu. Jadi semasa program tersebut, kami orang asli daripada semua negeri akan berkumpul dan akan diraikanlah berkaitan dengan kami punya kecemerlangan ni. Jadi semasa waktu tu kami didedahkan dengan macam mana kita nak sambung belajar, dekat mana kita nak pergi bila habis belajar. Jadi saya dibantu oleh JAKUA sendiri. JAKUA ni adalah kami punya Jabatan Kemajuan Orang Asli. Jadi saya telah dibantu oleh JAKUA untuk mengisi UPU, dan selepas itu saya pun mendapat tawaran belajar di Kolej Komuniti Pekan. Jadi apabila saya mendapat tawaran tersebut, dengan secara sekaligus bantuan keuangan pun dapat diberikan semasa tawaran tu, saya dapat tawaran belajar tu. Maksudnya tak lambat lah. Waktu semester 1 tu dah terima bantuan. Betul. Memang dia untuk bantuan tu, apabila nama saya ni dah dapat tawaran belajar di Kolej Komuniti Pekan, jadi secara sekaligus bantuan tu memang nama saya ada. Jadi perjalanannya bantuan terhadap pendidikan saya semasa di Kolej Komuniti Pekan, memang setiap semester saya akan diberi bantuan keuangan lah untuk bayar semula, untuk bayar keuangan SEM tu. Maksudnya yuran pun ditanggung betul? Yuran Betul. dibayar.
Yuran tu dia part of bantuan tu ke, ataupun yuran tu jumlah lain, bantuan untuk Cik Ayu lain? Ataupun bantuan yang dia bagi ke Cik Ayu tu lah yang untuk Cik Ayu akan bayar yuran? Macam mana? Betul. Bantuan yang diberi itu adalah untuk saya bayar Ah, yuran tersebut. Okey, baik. Ha, Kita nak tanya pasal apa ni, jumlah yuran, tapi apa jumlah bantuan, tapi itu kita mhm, cerita belakang lah ya. okey. Nanti kita cerita Boleh tepi. boleh. Okey. Tadi yang Cik Ayu kata kalau borang pun pihak JAKO yang isikan. Mhm. Maksudnya Cik Ayu hanya sediakan maklumat lah. Betul. Saya just, memang fully Jakwa yang bantu selesaikan. Hmm. Just saya diperlu untuk beri maklumat sahaja. Okey. So, Ha. dia ada tak macam melibatkan ibu bapa ke untuk bantuan kewangan ni? Syarat-syarat dia macam mana masa Cik Ayu nak mohon tu? Okey, Kalau untuk Cik Ayu ingat lagi lah kan? untuk yang syarat-syarat ni, memang saya diperlukan, maklumat sedikit dari ibu bapa. Contohnya, seberanak mak ayah, lepas tu, IC apa semua tu semua sebab dia nak tengok, dia memang nak detail family jugalah. Betul. Masa Ha. kita interview pegawai JAKWA tu, dia kata, Mhm. pegawai tu pun rasa nak tukar status jadi orang asli sebab Ha, tengok kepada bantuan yang diterima. sebab beruntungnya orang asli. Betul, okey. Ha. Okey, so kita nak tanya lagi, bukan pernah tak masa nak buat ataupun masa nak sambung pengajian tu kan, masa belajar Mhm. tu, pernah tak terfikir kalau tak ada bantuan ni macam mana nak teruskan pengajian kan? Mungkin buat loan daripada satu lagi tu ke yang saya tak nak sebut. Mhm. Mungkin kena buat loan pendidikan yang lain ke, ataupun Cik Ayu rasa kalau tak ada bantuan dari JAKO ni, tak nak langsung belajar. Ada tak rasa macam tu? Okey, untuk yang perasaan macam ni memang ada. Hmm. First sebab, sebagai saya sendirilah, bekas pelajar, orang asli yang dah sambung belajar, Hmm. memang ketakutan kami adalah pada, pembayaran You're right. yuran tersebut. Jadi semakin tinggi pembayaran kami pun risau nak sambung belajar. Jadi ada jugalah terfikir rasa takut kalau tak ada bantuan dari JAKWA. Maksudnya kalau Mhm. tak ada bantuan tu, Cik Ayu memang takkan sambung belajar ke, atau Cik Ayu akan cari juga alternatif lain ke untuk dapatkan bantuan ke? Okey, untuk yang ni saya akan carilah. Ah, Sebab dia melibatkan pembayaran yuran. Lepas tu kalau jauh dari family, kita kena cari rumah sewa, Rumah sendiri bilik, kan? makan. Jadi saya rasa, dengan adanya bantuan JAKWA ni, saya lebih berani nak belajar walaupun Pekan Pahang tu jauh dari saya punya tempat asal. Perempatan Ha. Cik Ayu sendiri. So, maksudnya sepanjang nak buat permohonan bantuan kewangan pendidikan tu, waktu tu dah Mhm. semester 1 lah kan? Ha. Di awal semester 1 ke, atau masa tu dah hujung-hujung baru terima bantuan tu? Okey, untuk bantuan ni memang, dari first masuk, Hmm. time, semester 1 Hmm. pada minggu pertama memang, sebelum pembayaran SEM tu, Hmm. time tu memang dah settle dah. Ha. Jadi time tu memang sekaligus, lebih lebih senang macam ni, bila saya dah pergi ke Kolej Komuniti Pekan tu, Ha. pada minggu pertama hari yang, sesi suai kenal, Hmm. jadi time tu pun, JAKWA bantu saya dalam urusan ni lah, keuangan ni. Okey, Ha. baik, baik. Faham, faham. Okey, kita nak tanya adik Cik Ayu sendirilah kan. Ha. Mungkin dekat luar sana, terutamanya daripada kalangan orang asli kan, Ha. dia mungkin ada lagi rasa macam apa ni, sambung belajar ni membebankan mereka kan. Sebab Hmm. mungkin ada yang tak tahu juga, rupanya ada bantuan ni. Ada tak macam pengalaman Cik Ayu sendiri dekat masa jumpa kawan-kawan kan? Korang Mhm. tahu tak sebenarnya ada bantuan ni daripada JAKWA, ataupun macam mana? Untuk berkaitan yang ni, memang apabila saya berada selepas, semasa cuti SEM ataupun selepas habis belajar ni, Hmm. memang akan adalah saya akan share dekat semua kawan-kawan, tak kisah dekat media sosial ke ataupun dekat, kampung ke yang bertanya berkaitan keuangan ni, saya akan ceritakan. Apa yang saya boleh katakan kepada mereka ialah jika mereka ada peluang ataupun, dalam proses nak sambung belajar tapi bimbang, saya akan tekankan kepada mereka untuk
berani serta rujuk JAKUA yang berdekatan dekat daerah masing-masing. Sebabnya setiap JAKUA di setiap daerah dan negeri akan ada JAKUA yang jaga daerah tersebut, negeri tersebut. Jadi pesanan saya untuk mereka, rujuk JAKUA apa-apa pun berkaitan bantuan pertama sekali daripada bantuan keuangan, rujuklah JAKUA. Ya, betul. Maksudnya dekat penempatan masing-masing memang dekat. JAKUA memang mudah mudah dijumpai ke macam mana? Maksudnya kalau daripada penempatan ke pejabat JAKUA tu memang senang lah. Memang senang. Ataupun JAKUA tu dia ada datang selalu datang ke penempatan. Okey, dalam JAKUA ni dia ada diorang punya tugasan masing-masing. Contohnya kalau akan ada JAKUA yang bahagian pendidikan yang akan jaga pendidikan orang asli. Okey. Jadi apabila ada program, JAKUA tersebut pun akan datang ke kampung ataupun ke satu tempat lah untuk buat promosi. Jadi seeloknya kita sendiri yang jumpa JAKUA untuk tanya berkaitan keuangan tersebut. Bantuan kewangan. Apabila kita mendapat tawaran belajar. Okey, baik. Rasa memang dah cukup dah menjawab kepada soalan-soalan kita, Cik Ayu kan. Last kali mungkin Cik Ayu boleh bagi nasihat untuk dekat luar sana kan, untuk jangan takut sama pengajian ataupun sama belajar dekat peringkat yang lebih tinggi. Lepas tu yang dah dapat bantuan, Cik Ayu yang dapat bantuan tu, mungkin kena berjimat kan. Jangan berbazir. Mungkin Cik Ayu boleh tinggalkan pesanan. Okey, nasihat atau pesanan saya untuk adik-adik di luar sana yang dapat tawaran belajar ataupun dalam proses nak sambung belajar. Saya harap adik-adik rebut je peluang tu. Tangkap je peluang yang ada sebab berkaitan bantuan keuangan kita, bagi saya kita tak perlu risau sebab sekarang ni adalah zaman yang canggih. Kita boleh, kalau kita boleh je gunakan zaman yang canggih ni untuk kita rujuk ataupun minta bantuan, terutamanya dari JAKUA sendiri. Kalau kita tak mampu nak pergi ke pejabat JAKUA, kita boleh call mereka dan tanya berkaitan bantuan tersebut. Jadi lepas tu kepada adik-adik yang dah sambung belajar ataupun yang dah dapat pun bantuan dari JAKUA, terutama berkaitan keuangan, jadi harap gunakan keuangan tersebut untuk perkara yang berfaedah lah. Contohnya macam yuran ataupun apa-apa yang penting je lah yang untuk belajar. Betul. Betul-betul. Saya pun sokong. Bukan kepada sebenarnya bukan kepada kalangan orang asli je. Untuk semua orang lah kan. Yang dapat bantuan apa-apa bantuan sekalipun, gunakan wang tu dengan sebaiknya lah. Sebab bantuan kewangan pendidikan ni kita tak perlu orang kata bayar semula kan. Jadi mungkin dekat situ kita rasa tak hargai sangat sebab kita tak perlu bayar semula. Tapi sebenarnya orang kata duit tu sebenarnya satu amanah sebenarnya kan, sebab duit tu daripada rakyat kan. Betul. So kita gunakan duit rakyat Malaysia ni untuk support adik-adik dekat luar sana untuk menyambung pengajian. Okey, saya rasa itu saja untuk episod kali ini bagi Sembang Santai at Polisisi, SS at Polisisi bagi episod 6. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Mungkin saya atau mungkin host yang berlainan akan bersama anda untuk episod yang seterusnya. Sekian saja daripada kami untuk kali ini di SS at Polisisi. Terima kasih.